Assalamualaikum my dear Arabic learners. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Okey, jadi korang, untuk Arabic lesson kali ni kita akan belajar tentang tajuk yang sangat famous dalam bahasa Arab, iaitu jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Jadi jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah ni kita pernah belajar time sekolah menengah tak silap saya. Jadi ramai di antara kita yang pernah belajar dah jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah ni. Tapi saya tahu ada juga kebanyakan dari korang yang tak dapat bezakan antara jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Jadi hari ini kita akan belajar lagi sekali tentang jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Hayya! Okey, seperti yang kita semua tahu, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ni adalah dua jenis ayat di dalam bahasa Arab. Contohnya kalau macam kita kan ada ayat subjek, ada predikat. Tetapi di dalam bahasa Arab, kita ada dua jenis ayat yang kita boleh buat. Satu iaitu jumlah ismiyah dan juga kedua jumlah fi'liyah. Apa beza dua ni korang? Okey. Pertama sekali saya akan terangkan tentang jumlah ismiyah. Okey, apa maksud jumlah ismiyah ni? Jumlah ismiyah merujuk kepada ayat ataupun sesuatu ayat yang bermula dengan kata nama isim sebagai komponen utama. Ayat jenis ini biasanya digunakan untuk menyatakan sesuatu keadaan, sifat atau identiti. Manakala jumlah fi'liyah pula bermaksud sebaliknya. Jadi maksud jumlah fi'liyah ialah ayat yang bermula dengan kata kerja, iaitu fi'il. Kita panggil fi'il dalam bahasa Arab yang menunjukkan tindakan ataupun perbuatan. Ayat jenis ini lebih aktif dan digunakan untuk menggambarkan peristiwa atau tindakan yang berlaku. Okey. Kita pergi yang ke seterusnya, iaitu ciri-ciri jumlah ismiyah. Macam mana kita nak tahu ni jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah? Jadi ciri-cirinya, ciri jumlah ismiyah, ayat yang bermula dengan isim, macam kita tahu tadi, yang bermula dengan kata nama dan biasanya tidak memerlukan kata kerja sebagai komponen utama. Jadinya, ciri-ciri yang pertama adalah menyatakan keadaan atau sifat sesuatu ayat. Contohnya, kita nak cakap ni, kereta itu cantik. As-sayyaratu jamilatun. Macam tu. Ataupun, contoh yang lain, at-talibu zakiyyu, pelajar itu bijak. Jadinya dalam ayat ni tiada kata kerja. Ciri yang kedua, menggambarkan identiti. Contohnya, al-madinatu jamilatun, bandar itu cantik. Dan yang ketiga, memerlukan keterangan lain jika perlu, walaupun asasnya adalah isim. Ayat ini mungkin disertai oleh keterangan tambahan seperti kata sifat atau frasa preposisi, iaitu harfu jar, untuk memberikan konteks lebih lanjut. Maksudnya ayat ni kalau tak ada semua ni pun boleh. Tapi kalau kita nak terangkan lebih lanjut, contohnya kereta itu baru. So kita kena letakkanlah perkataan baru untuk menunjukkan kereta tu baru ke lama ke. Jadi manakala untuk jumlah fi'liyah pula, ciri-ciri jumlah fi'liyah, ayat yang bermula dengan semestinya lah bermula dengan kata kerja, yakni fi'il dalam bahasa Arab, dan menunjukkan tindakan atau peristiwa. Jadi ciri-ciri khas yang pertama adalah menyatakan tindakan yang berlaku. Contohnya, kataba al-waladu ad-darsa. Kataba al-waladu ad-darsa. Maksudnya anak lelaki itu menulis pelajaran. So yang kedua, menggambarkan proses atau peristiwa. Ayat yang menunjukkan perubahan atau aktiviti yang sedang berlaku. Kiranya fi'il ni, fi'il ada tiga, iaitu fi'il madhi, mudhari' dan amar. So dia more tu kepada perubahan atau aktiviti yang tengah berlaku ke, yang telah berlaku ke, yang sedang berlaku ke. Yang ketiga, memerlukan subjek dan objek. Jumlah fi'liyah wajib kita letak subjek dan juga objek. Contohnya, untuk memberi makna yang lengkap, jumlah fi'liyah biasanya mempunyai subjek dan kadang-kadang objek. Contohnya, saya nak cakap, ibu memasak. So, ayat tu macam tak lengkap. Ibu memasak. Jadinya, kalau nak lengkapkan ayat dia, ibu memasak nasi. So, kita perlukan objek ataupun apa yang kita nak buat.
hasil daripada kata kerja itu tadi. Jadi, untuk memberi kefahaman yang lebih mendalam kepada korang, saya akan berikan beberapa contoh ayat daripada jumlah fi'liyah dan juga jumlah ismiyah. Jadi, korang kena take note, okey? Okey, kita mulakan dengan contoh jumlah ismiyah. Sebab jumlah ismiyah ni, dia lebih ringkas dan lebih mudah untuk dikenali daripada jumlah fi'liyah. Contoh yang pertama, at-talibu mutafawwiqun. Pelajar itu cemerlang. Jadinya, cemerlang adalah sifat untuk pelajar tu, at-talibu. Ayat yang kedua, al-hadhiqatu wasi'atun. Taman itu luas. Maksudnya, kalau ayat jumlah ismiyah ni, dia kepada menerangkan sifat sahaja. Ayat ringkas. Dan yang ketiga, as-sama'u safiyatun, yang bermaksud langit itu cerah. Jadi, korang dah boleh beza dah sikit untuk jumlah ismiyah. Mari kita pergi ke jumlah fi'liyah pula. Okey, untuk jumlah fi'liyah pula, antara contoh-contohnya adalah yang pertama, qara'a at-talibu al-jaridata. Maksudnya apa tu korang? Pelajar itu membaca surat khabar. Yang kedua, zahabar rajulu ila suqi. Zahabar rajulu ila suqi. Lelaki itu pergi ke pasar. Dan ayat yang terakhir, safarul abu ila makkati. Ayah telah pergi ke Makkah. Jadi korang boleh bezakan antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah ni. Jumlah fi'liyah dia lebih kompleks. Sebabnya dia ada apa? Contohnya, qara'a at-talibu al-jaridata. Al-jaridata dekat situ menunjukkan maf'ulun bih. Dia ada objek. Dia ada apa yang perlu diterangkan. Kalau just kita buat ayat qara'a at-talibu, ayat tu tak lengkap. Pelajar itu membaca. Membaca apa? Jadi ayat tu dia tak lengkap. Kalau contoh yang kedua, zahaba ar-rajulu ila suqi. Lelaki itu pergi. Pergi ke mana? So, lelaki itu pergi ke pasar. Contohnya. Jadi, itulah perbezaan antara jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah.